Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni alhamdulillah cikgu telah sampai ke satu kawasan di mana dikenali Kota Mahligai dah. Kalau orang penuh mari sapa sini, ada sejarah yang luar biasa di sini. Siapa-siapa boleh tengok ni, bolehlah nampak di perkarangan ini. Masya-Allah. Tak apa, nanti cikgu akan ceritakan sebentar lagi. Baik, saya berada di atas puncak. Kalau anda tengok kat sini, Kota Mahligai ni, kita akan tengok batu-batu ataupun bukit yang luar biasa. Keindahan dia di sini. Ikut hati saya nak naik ke atas tu. Tapi insya-Allah kita kat sini dahulu. Siapa yang dapat datang kat sini akan rasakan